Hai, hello, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercakap pasal sebuah filem tahun 2023. Okey, filem ni merupakan filem yang pada asalnya ketika tayangannya dia orang kata filem ni adalah orang kata a nod to Mamat Khalid lah, arwah Mamat Khalid. Okey, kita tahu bahawa arwah Mamat Khalid memang banyak bagi satu macam nak cakap, memang satu benda yang special. Orang cakap kalau kata filem-filem dia ada satu benda yang orang lain tak boleh buat. Kalau orang lain buat, dia tetap tak jadi. Dia mesti di tangan Mamat Khalid sahaja. So Su-On adalah sebuah filem yang diterbitkan oleh syarikat AWI, okay, yang mana cuba untuk attach, dia macam satu benda lain, dia nak attach dengan dunia hantu Kak Limah lah. Tapi filem ni dia IP lain, tapi dia try untuk buatkan kita believe yang sebenarnya dia attach dengan filem hantu Kak Limah. But it's okay. Okay, ini adalah sebuah filem yang meraikan. Lagipun AWI pun adalah orang yang orang kata apa, diubah oleh arwah Mamat Khalid ni untuk menjadi pelakon komedi. So ini adalah mungkin satu cara dia nak sampaikan penghargaan dia lah kepada arwah Mamat Khalid. So kita akan bercakap pasal filem Su-On ni, yang mana boleh di stream dekat Netflix. Tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Su-On, kita intro. Baik, Su-On merupakan sebuah filem tahun 2023. Okey, filem ni berkisar pasal mat dosa. Okey, aku tak tahu apa sebab dia buat mat dosa, tapi dia dalam cerita ni dia adalah dia punya background dia. Okey, tapi mat dosa ni watak utama dia. So cerita dia pasal satu hantu ni nama Su-On. Su-On ni adalah hantu daripada Korea, keluar daripada TV. Okey, dia reference kepada Ju-On lah. Okey, dan kemudiannya entah macam mana ada orang tu pergi tutup TV, Su-On tu tak boleh nak balik. Okey, idea tu bagus. Tapi bila sampai ke bahagian execution, filem ni terlalu nak menjadi Mamat Khalid punya style. Okey, aku faham kita semua nak bagi satu sanjungan, kita nak bagi satu penghargaan kepada Mamat Khalid dengan cuba untuk buat apa yang dia buat. Okey, mungkin ramai orang faham formula Mamat Khalid ni macam mana, tapi sebenarnya tak ramai yang mampu execute Mamat Khalid punya style. Dia hanya tangan dia sahaja mampu untuk execute scene tu dan membuatkan kita sebagai penonton accept that. Tapi bila di tangan pengarah yang lain dalam filem Su-On ni, kita gagal untuk dapat benda tu sebab satu kelemahan ketara filem Su-On adalah story. Okey, filem ni banyak utamakan komedi. Okey, komedi-komedi yang bersifat scene per scene, babak ke babak. Dia ada banyak babak, dia ada banyak karakter, tapi karakter-karakter ni dia tidaklah begitu ketara untuk menceritakan cerita. So ini masalah dia. Okey, memang dalam filem Mamat Khalid dia memang utamakan cerita juga, tapi Mamat Khalid still tak mengabaikan banyak elemen lain. Dalam filem ni elemen cerita itu dikurangkan dan dia beri perhatian kepada macam mana untuk replicate komedi-komedi Mamat Khalid. Itu yang menyebabkan filem Su-On jadi a bit bosan. Ada elemen-elemen yang style Mamat Khalid yang aku rasa okey lah, well executed, tapi kebanyakannya banyak yang gagal disebabkan oleh satu, kita tak dapat nak feel the connection antara story filem ni, watak utama Mat Dosa dengan watak kampung. Watak Su-On itu sendiri pun sangat-sangat lemah. Mungkin dia nak reka watak yang lebih kurang macam hantu Kak Limah, tapi still kita tak dapat nak execute ataupun nak believe. Diorang tak dapat nak execute dengan baik, dengan storyline yang bagi aku agak lemah. Apabila filem ni lebih banyak menumpukan kepada komedi-komedi, dan komedi-komedi itu pula adalah komedi yang bagi aku banyak sangat terlalu nak try hard jadi Mamat Khalid. Sedangkan iyalah macam aku cakap tadi, it's okay untuk kita give a nod, kita bagi penghargaan kepada pengarah, tetapi aku rasakan something new patut diberikan, suntikan-suntikan yang baru. Kita dah bila arwah Mamat Khalid dah tinggalkan kita, okey, dia dah tinggalkan filem-filem dia, selesai. Kalau kita nak buat juga style Mamat Khalid, kita nak pinjam juga style dia, at least kita perlu upgrade seatas lebih sikit dan berikan suntikan yang baru supaya orang tak nampak yang ini ialah duplicate.
It's kind of macam P-Ramlee lah. P-Ramlee, semua orang nak jadi P-Ramlee. Ada duplicate. Tapi sebenarnya kod mana pun yang asal tetap lagi bagus, dan tidak ada satu pun yang boleh meniru ataupun jadi original seperti mana yang original sana. Okay, so aku bagi filem ni 2 bintang sahaja. Aku tak berapa nak seronok dengan dia punya cerita, sebab cerita ni banyak menumpukan kepada komedi-komedi. Okay, sedangkan bagi aku benda yang paling penting untuk story, walaupun filem ni filem komedi, supposed to be dia punya story. Tapi story tu tak begitu kuat, very sangat-sangat simple, dan banyak struktur filem ni hanya diberikan filler dengan komedi-komedi tu. Komedi ni as a filler, dan I don't know lah, mungkin setengah orang, if you just want to sit down and watch this movie untuk komedi, mungkin akan suka lah. Tapi aku nak tengok komedi, tapi pada masa yang sama aku nak ianya bercerita. So filem ni tak memberikan apa yang aku expect. Sayang lah kan. Dan aku rasa filem ni 2 bintang. Tapi terpulang apa boleh tengok filem ni dekat Netflix. Dan aku rasa itu sahaja review aku berkenaan dengan filem Su-On. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.